perlu guna baking powder pun jadi. Yang bunyi rangup dia sampai ke bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat tahu crispy. Bahan-bahannya simple sangat. Memang senang untuk buat dekat rumah. Caranya mudah saja. Kita nak campurkan setengah cawan tepung goreng ayam. Ini dia guna flavor spicy. Bersama 3 sudu besar tepung beras, sedikit garam dan juga 2 cawan air. Garam tu sikit je tau. Tepung ayam tu dah ada perasa. Masin pula nanti. Okey, kacau rata. Masukkan tahu. Tahu ni dia guna dalam 6 keping macam tu. 1 keping potong 4. Banyak dapat ni. Okey, rendamkan sekejap dalam adunan tepung kita tadi. Dan bolehlah gorengkan dalam minyak yang panas. Pastikan minyak betul-betul panas. Gorengkan sehingga tahu berubah warna sedikit perang. Next, kita nak curahkan adunan tepung untuk dapatkan kriuk-kriuk pada tahu. Okey, untuk hasil tahu crispy yang elok, pastikan minyak betul-betul panas masa menggoreng dan jangan kacau terus selepas tuang adunan. Okey, biarkan tepung tu masak bersama tahu dahulu. Lepas tu baru boleh kacau. Kalau tak nanti garam melekat tepung tu dekat sudutnya. Okey, gorengkan sehingga warna brown cantik macam ni. Lepas tu bolehlah angkat dan toskan. Siap untuk dihidang. Dia punya rangup tu tersangatlah merdu. Cicah dengan sambal kicap ini memang sedap. Nak membuatnya pun tak susah. Jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.